Cantik motor. Tapi beres rumah sewa tak cantik lah. Sini. Ni macam mana ni? Relax Abang Man. Relax juga. Rumah ni atas nama siapa ni yang geran ada ni? Jangan bagi muka kat geng-geng ni. Kita dah berapa bulan tak makan. Kita ni gangster. Kalau aku suruh ambil lesen kereta api, bukan lesen buaya. Salah. Habis macam mana nak tegur? Apa tu? Orang tak payah sewa macam ni kan? Bengkak aku tiap bulan. Tak apa. Kita bagi muka lepas ni. Kita bagi kaki. Wah. Weh, korang. Kau mandi dulu. Ni tuan rumah dah tak sewa ni. Masalah tuan rumah cik aku jom. Tuan rumah cikgu kau lah bayar. Bangun tuan rumah tu dah minta duit sewa kat aku dah. Sakit. Kau tahu tu rumah tu 500 Dah lah 500 kau tengok. Tilam dengan selimut pun aku tak tahu mana beza. Macam sama. Kau tengok. Ada seorang kat bawah. Macam ni 500 aku rasa tak badan lah. Bang. Kicau mania. Kicau mania. Weh Long. Aku nampak hantu malam. Banyak kejut sangat. 30 tahun aku kenal hang. Macam mana hang boleh tengok hantu? Sungguh Long, aku nampak. Warna putih. Lalu kot tingkap. Aku rasa betul lah. Sebab semalam aku pun kenal tau. Aku rasa aku kenal hantu seberang. Kenal dia tahu hantar yang kicau mana. Aku rasa kita kena bawa jumpa Bobo. Bobo mana? Ada yang hujung kampung tu. Yang duk buat live tu. Serius bye, dia buat live FYP bye. 2,000 viewer only. Aku pernah tengok. Live dah ramai. Sini. Sungguh. Jom Long. Okey, jom kita pergi. Jom Long. Rumah kat sana. Jom. Semua ada ke ni? Pengeras semua dah bawa dah ni. Aku rembat kat rumah Nuri tadi. Betul ke ni? Betul dah ha. Dia tengah buat live. Betul ke live? Kita tak nampak ni. FYP tu. Oh ya. Nak bagi salam macam syirik. Hola. Yo, pintu tu. Buka lah. Assalamualaikum tu. Salam. Tak apa. Duduk. Tok tahu dah. Dari tadi Tok duk rasa dah tadi. Memang ada yang nak main ni. Sabar, hampa duduk. Duduk. Tok tahu dah. Tok tengok dalam kuali Tok ni, ada yang suka kat hampa ni.
Tok, bukan. Eh? Bukan, Tok salah customer. Bukan hampa kan yang booking tadi? Bukan, Tok. Dok kira lah ni tu tak tahu kan masalah kami. Tak tahu pasal Tok kena standby awal kalau hampa buat appointment tadi. Ni orang lain. Oh, belum tu, Tok. Kami dah bawa pelembut. Susah-susah lah Tok. Memang pelembut pun, pelembut tadi biasa pengeras pun boleh. Jadi apa hajat hampa ni? Kami kena kacau, Tok. Tak tahu hantu mana. Tapi hantu tu tahu kicau mana tu. Sungguh tu saya nampak dah tu. Walaupun dia tak boleh tengok tapi dia nampak. Okey. Tak apa. Bagi Tok 3 saat dah. Tok bagi penyelesaian kat hampa. Betul kan tu? Hampa diam sat. Okey. Apa yang Tok nampak tadi? Masalah hampa ni tak besar sangat. Cumanya penyelesaian dia Tok bagi hampa CCTV. CCTV? Sebabnya ada yang tak puas hati dengan hampa ni. Aku ada plan. Kena kan tu rumah Pak Man. Apa rancangan hang tu? Bahaya sikit. Tapi ini yang satu-satunya cara nak ajar orang tu. Bagi kita bilik sewa. Ini yang satu-satunya cara nak ajar Pak Man dengan si buta. Padahal dengan buta jadi gangster. Kali ni kita kenakan Pak Man kau punya. Apa ni Pak Man? Keluar hampa pada sini. Aku tak mau tengok dah muka hampa kat sini. Duduk rumah free. Ingat ni rumah kebajikan. Tak gitu? Dua tu. Apa? Shoo! Habis aku nak duduk mana? Bro, jalan kaki. Tak apa. Kau tunggu lah. Di dalam hidup kita seharian ada persamaan inginan mencari harta sebanyak mana masa terdaya.